Hello. Hai doktor. Hello. Hai. Doktor dah makan? Sudah. Kita tunggu lagi 8 minit Kita start Hi Teacher Lee, how are you? Hi, thank you Shanti. Thank you Shanti. Ramai dah masuk lah. Cikgu Lee, semua dah ada kan presenternya? Good evening, Doctor. Good evening, Doctor. Okay, kita mula sekarang Boleh? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua warga pendidik yang bersama-sama dengan kami pada malam ini dalam meneruskan bengkel online e-didik. Okay, pada malam ini kita punya tajuk adalah bicara amalan saya untuk anda bersama dengan Dr. Lee Saw Im dan 8 lagi presenter yang lain. Okay. Okay, kita go through sikit dengan kita punya tentatif malam ini. Kita akan start dengan perbentangan oleh Dr. Lee Saw Im. Kemudian diteruskan oleh 8 presenter lain yang akan saya perkenalkan selepas perbentangan Dr. Lee Saw Im sebentar lagi. Okay, suka saya untuk mengingatkan sebelum saya memperkenalkan kita punya presenter pada hari ini. Saya mohon kepada semua peserta, semua warga pendidik yang bersama-sama pada malam ini supaya dapat mutekan audio supaya tak mengganggu sesi perbentangan. Yang kedua, kalau boleh janganlah klik pada share screen Share screen tu hanya untuk presenter saja. Okay. Kemudian untuk sesi untuk soal jawab, cikgu boleh tarik pada bahagian Q&A
di sebelah kanan Meet tu ada Q&A, jadi boleh typekan soalan di Q&A. Okay. Seterusnya tanpa buang masa, saya akan memperkenalkan presenter kita yang pertama, iaitu Dr. Lee Saw-im. Beliau merupakan seorang guru kimia daripada SMK Seri Bintang Utara, Kuala Lumpur. Sedikit tentang beliau merupakan guru cemerlang kimia di G54, mempunyai pengalaman mengajar selama 31 tahun, merupakan jurulatih utama IDIDIK, merupakan MIEE Expert 2020-2021, penerima Global Teacher Award 2019, the first place Best Science Teacher in Southeast Asia 2016, Icon STEM 2017, Icon Guru 2016 dan pemenang kajian tindakan terbaik 2018 KPM. Okay, kita sebenarnya sangat bertuah dapat bersama-sama dengan beliau pada malam ini. Okay, tajuk yang akan beliau bawakan adalah Project Based Learning Composite Materials. Okay, tanpa membuang masa, saya mempersilakan Dr. Lee Saw-im untuk meneruskan sesi pembentangan beliau. Dipersilakan. Baik, terima kasih adik moderator kita ya, Puan Aisyah. Dan saya mewakililah pihak IDIDIK mengalu-alukan semua peserta pembentang ke bicara amalan saya untuk anda pada malam ini. Ya, jadi untuk membuka tirai, saya akan mengetuailah barisan pembentang untuk berkongsi ya tentang amalan yang telah saya buatlah ya. Okey. So tapi saya tak akan cakap panjang sebab saya nak bagi masa peluang kepada pembentang-pembentang kita nanti ya. Jadi untuk sebelum saya mulakan, untuk pengetahuan semua peserta lah yang ada pada Google Meet hari ini, sebenarnya program ini iaitu bicara amalan saya untuk anda ini, kita panggil ini adalah program untuk menghasilkan guru dedikasi nanti ke arah guru cemerlang. Jadi peserta-peserta yang ada di sini nanti bolehlah belajar ya macam mana nak buat pembentangan, ya ambil sedikit idea-idea daripada rakan-rakan kita, dan mungkin ya sebab ada beberapa orang yang memohon untuk membentang pada malam ini, tetapi saya tak boleh terima ramai ya, nanti sampai tengah malam pula ya. Okey, jadi kalau ada lagi permintaan ramai, jadi saya mungkin akan bukalah untuk siri yang kedua ya. Okey, jadi saya akan mulakan pembentangan saya. Okey ya, untuk tuan-tuan dan puan-puan, bahawa tajuk saya adalah berkenaan dengan project based learning. Okay, project based learning yang ada kaitan dengan composite materials ataupun dalam bahasa Melayu adalah bahan komposit lah. Bahan komposit ini adalah salah satu subtopik dalam kimia tingkatan 4 ya. Okey. Jadi objektif saya mengadakan project based learning ini adalah untuk supaya pelajar saya dapat menerangkan ya apakah itu bahan komposit dan juga menghasilkan satu bahan komposit yang berunsur kita semula ya. Jadi ada dua tujuan di situlah ya. Okey, kalau mungkin cikgu-cikgu lihat di sini ada gambar KLCC ya. Kenapa saya terpilih gambar KLCC ini? Ada maksudnya. Sebenarnya bahan-bahan ataupun bahagian yang digunakan untuk membina KLCC ini adalah merupakan bahan komposit juga ya. Okey, sebab itulah saya pilih gambar mewakili Malaysia yang ada kaitan dengan pembelajaran murid-murid kita. Jadi ini salah satu caralah untuk saya apabila saya memulakan PDP saya suka kaitkan apa yang ada di sekitaran supaya pelajar tahu yang anda belajar ni sebenarnya ada kaitan dengan aktiviti harian ya. Okey, jadi bicara saya ringkas saja, ada 4 benda yang saya ingin kongsikan ya dalam pembelajaran project based learning saya ini, iaitu yang pertama tentang flip classroom,
Lepas tu taklimat, pelaksanaan dan juga penilaian. Okey, flip classroom. Jadi di sini saya tak terangkan apa itu maksud flip classroom lah. Ya, saya percaya semua cikgu di sini memang dah tahu apa itu flip classroom ya. Iaitu maksudnya sebelum kita masuk ke kelas, ya kita bagilah bahan-bahan yang ada kaitan, bahan-bahan sokongan yang ada kaitan dengan isi pelajaran yang akan kita sampaikan kemudian lah. Okey, jadi bagi saya ataupun mungkin cikgu-cikgu yang lain pun sama juga. Biasa yang kita buat untuk flip classroom ni yang paling senang ialah kita bagi video ya. Okey, contohnya bagi saya sebelum tu ya saya tunjukkan dulu iaitu learning criteria ya. Jadi untuk project based learning ataupun apa-apa aktiviti yang kita nak lakukan itu mesti ada kaitan dengan sukatan pelajaran kita lah, iaitu kalau kimia ataupun chemistry itu DSKP. Jadi saya pegang kepada DSKP dalam tema industrial chemistry. Lepas tu learning area-nya adalah manufacture ya, manufacture substances in industry. Lepas tu saya pilih 8.4 iaitu tentang composite material. Okey, di situ ada dinyatakan learning standard lah yang saya ambil daripada SKP dan biasanya PBM ni dia ada satu duration lah. Okey, pembelajaran berasaskan projek dengan berasaskan problem tu lain ya. Okey, yang ni saya buat adalah berasaskan projek yang melibatkan 26 murid. Okey. Okay, ini yang saya katakan flip classroom. Jadi bagi flip classroom saya ialah saya kongsikanlah video-video yang sangat canggih lah bagi saya daripada YouTube yang saya dapat itu kepada pelajar supaya dia dah tahu, dia akan access video ini, dia tengok dulu apa jadi maksudkan dengan bahan composite material dan mereka akan dapat sedikit input ya. Okey, selepas mereka dapat input, jadi apabila datang ke kelas saya akan beri taklimat lah. Okey, saya balik ke sini balik. Okey, saya akan beri taklimat kepada pelajar tentang bagaimana nak mereka jalankan proses project based learning itu. Iaitu mereka diberi tempoh masa 20 hari. Lepas tu mereka boleh berbincang dalam kumpulan untuk menghasilkan satu produk ya yang mesti berunsurkan mengunsurkan bahan composite material dan juga termasuklah bahan kita semula. Okey. Jadi pelaksanaannya ialah pelajar perlu berbincang dalam kumpulan dahulu. Dalam kumpulan, okey, mereka perlu menghasilkan folio dan menghasilkan satu projek, satu produk. Ya, satu produk. Jadi apabila mereka bincang dalam kumpulan tu, mereka untuk mendapatkan maklumatlah apa itu bahan komposit, apakah dia punya ciri-ciri, apakah contoh-contoh yang ada digunakan dalam industri. Lepas tu barulah mereka memilih bahan-bahan yang mereka perlukan untuk menghasilkan satu produk yang dipanggil composite material dan mestilah berunsurkan kita semula. Ya, contohnya mereka boleh gunakan tuala, mereka gunakan tuala yang terpakai ataupun mungkin bekas-bekas apa yang terpakai campurkan dengan bahan-bahan lain. Jadi sebelum itu untuk cikgu yang bukan option science ya ataupun cikgu kimia mungkin saya cerita sikitlah bahan komposit itu ialah bahan yang kita boleh hasilkan dengan kita campurkan dua ataupun lebih bahan. Ya, masing-masing ada ciri tertentu tapi apabila kita campurkan mereka akan menghasilkan satu produk yang mempunyai ciri yang lebih baik ya. Okey. Itu lepas tu tentang pelaksanaan saya dah ceritalah pelajar berbincang dalam kumpulan. Okey, lepas tu masing-masing menghasilkan produk iaitu mereka buat masa PKP jadi masing-masing buat di rumah lah. Mungkin cikgu akan tertanya macam mana mereka buat perbincangan kalau sudah dalam PKP. Tak ada masalah, sekarang ada IT yang canggih kan, ada pelbagai platform. Jadi pelajar-pelajar saya ini mereka ada yang berbincang menggunakan Google Meet, ada yang gunakan Microsoft Teams, ada yang cuma bermain-main WhatsApp ataupun Telegram sahaja. Jadi saya benarkan mereka apa saja platform mereka boleh gunakan untuk buat perbincangan ya. Tetapi produk itu perlu dibuat secara individu lah. Mereka perlu secara individu, mereka perlu menghasilkan folio lepas tu menghasilkan produk. Okey, selepas mereka dah hasilkan folio dan produk, kami ada satu dating lah. Dating untuk mengadakan satu pembentangan.
Itu adalah salah satu elemen yang ada dalam project based learning, iaitu perlu ada pembentangan pelajar untuk didengar bersama oleh rakan-rakan yang lain. Jadi oleh kerana pelajar saya pada masa PKP ini ada beberapa orang ada segelintir yang ada masalah, mereka tidak boleh menggunakan Microsoft Teams. Jadi saya terpaksa buat dua sesi. Pelajar yang boleh guna Microsoft Teams, saya gunakan Microsoft Teams. Lepas tu pelajar yang tidak boleh, ada kekangan untuk menggunakan Microsoft Teams, mereka gunakan Google Meet. Jadi ini adalah salah satu contoh lah, saya ambil satu contoh pelajar saya, pelajar perempuan yang menghasilkan, tengok dia punya pasu yang cantik ini. Memang dibuat oleh pelajar ini sendiri, okey. Jadi bahan ataupun rahsia yang digunakan senang saja, dia cuma guna tuala terpakai, okey, campurkan dengan simen dan air itu sahaja. Lepas tu guna unsur ataupun elemen seni lah untuk mencantikkan produk dia. Jadi ini ialah masa tu kami gunakan Microsoft Teams lah untuk buat pembentangan. Jadi masa pembentangan tu pelajar-pelajar rakan sebaya itu boleh menilai, saya pun boleh menilai. So itu adalah penilaian ataupun pentaksiran yang kita kata. Pentaksiran, kalau biasa kita kata di sekolah kita kata PBD kan, pentaksiran berasaskan bilik darjah. Jadi sekarang ini saya pentaksiran berasaskan apa? Virtually, secara Google Meet lah ataupun Microsoft Teams. So ini adalah satu contoh. Lepas tu adalah satu contoh lagi, ini seorang pelajar lelaki yang lain pula. Tengok dia buat di rumahnya, dia juga menghasilkan satu pasu lah. Saya cuma ambil satu gambar di sini saja untuk menunjukkan ada dua situasi. Satu guna Microsoft Teams dan satu lagi guna Google Meet. Jadi jadi di sini saya ingin kongsikanlah sebenarnya kita bagi peluang kepada pelajar. Asalkan mereka dapat menghasilkan bahan, lepas tu mereka dapat membuat pembentangan. Apabila mereka membuat pembentangan, maksudnya itu mereka sudah mencapai ataupun boleh menguasai kemahiran komunikasi dan juga kemahiran ICT lah, digital learning. Ini yang sangat-sangat diutamakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dalam ucapan beliau pada masa Hari Guru 2020 hari itu. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat dua contoh yang saya tunjukkan itu, jadi sebenarnya apakah benefit, what are the benefit that can this boy or just now the guys get from this PBL? Apakah kebaikannya apabila mereka buat project based learning ini? Sebenarnya ada banyak yang mereka boleh dapat, iaitu semasa perbincangan dalam kumpulan, maksudnya mereka sudah belajar bagaimana membuat kolaborasi. Jadi untuk lepas itu mereka kena buat folio kan, mereka nak buat folio, itu mereka, saya bebas, saya kata boleh guna Microsoft Word ataupun apa-apa cara yang sesuai. Contohnya untuk pembentangan mereka boleh pilih PowerPoint, mereka boleh pilih Google Slide, ada yang guna Sway, ada yang guna Canva juga. Saya terima sahaja. Jadi di sini kita sudah kita sudah memperkasakan digital learning, digital skill dan digital learning di sini. So itulah pahalanya membuat project based learning kepada anak murid kita. Okey, cuba lihat di sini, inilah dua gambar Ini dah mereka buat, tapi dia perlu masa lah, bukan satu hari dia boleh kering, perlukan masa. Ini before dan after. Okey. Jadi before ni mereka gunakan tuala yang terpakai itu saja, adunkan dengan campuran cecair simen itu. Selepas itu mereka cantikkan, lepas tu di sini sudah masukkan unsur seni lah. Sebelum ni kita kata STEM kan, sebenarnya ini dah masuk STEAM, S-T-A-M. A itu maksudnya dah termasuk unsur arts sekali. Okey. So selain pada itu, inilah beberapa contoh lain ataupun hasil kerja yang telah murid saya hasilkan. Ada pelbagai. Tak semestinya mereka mesti guna tuala terpakai. Dia boleh guna apa saja bahan, tetapi ada sedikit unsur recycle lah kita semula. Jadi kalau cikgu lihat di sebelah sini ini adalah pelajar saya ni adalah dia sangat kreatif. Dia buat satu acuan, lepas tu dia campurkan simen, keringkan. Lepas tu boleh terus buat macam pasu yang sangat cantik ini. Lepas tu dia boleh tanam pokok. Okey. Lepas tu untuk menggambarkan, untuk pelajar saya buat refleksi, saya buat satu
Padlet lah untuk mereka boleh tulis ya apakah pandangan mereka ataupun mereka luahkan isi perasaan mereka tentang apabila mereka buat project based learning ini. Jadi sangat cantik dan sangat seronok lagi bila saya baca apa yang mereka tulis itu ya. Okay, thank you. So ini adalah saya tunjukkanlah betapa gembiranya semasa saya menggunakan Microsoft Teams ya untuk buat pembentangan saya lah. Okay. Jadi saya nak stop share screen. Okey, jadi untuk meneruskan ini nanti moderator ataupun nanti saya akan sharekan, saya akan minta semua semua peserta, kejap ya saya share lagi sekali, saya terlupa satu benda. Okey, jadi seperti mana tadi cikgu-cikgu dah lihat ya, saya tunjukkan ini hasil kerja pelajar saya. Saya minta pelajar saya gambarkan itu dalam Padlet. Jadi apa kita akan buat pada hari ini juga, contohnya di sini. Okey, saya sudah sediakan satu Padlet untuk bicara amalan saya untuk anda hari ini. Jadi nanti saya akan hantarkan link dalam chat box. Jadi cikgu-cikgu nanti boleh tulislah ya pandangan dan juga refleksi pada Padlet ini. Okey. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Dr. Lee. Okey, Yes. Seterusnya sebentar lagi saya akan sharekan link Padlet dekat bahagian ruangan chat ya. Okey, tanpa membuang masa, kita meneruskan lagi sesi perbincangan kita dengan presenter kita yang kedua, iaitu Cikgu Lee Wai Siu. Beliau merupakan guru di SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai, Johor. Beliau mempunyai pengalaman mengajar subjek kimia selama 22 tahun. Okey, pada malam ini tajuk pembentangan beliau ialah perkongsian amalan PDPC, set induksi, formulat ion dan pembelajaran berasaskan inquiry penghabluran garam terlarutkan. Okey, tanpa membuang masa, saya mempersilakan Cikgu Lee Wai Siu untuk meneruskan sesi perbincangan beliau. Okey, terima kasih kepada pengurusi majlis. Selamat sejahtera doktor dan rakan guru sekalian. Jadi dekat sini saya akan share lah ya PowerPoint saya. Okey, pada malam ni saya akan buat perkongsian tentang amalan PDPC saya bersama dengan cikgu semua. Saya adalah Madam Lee Wai Siu dari Kulai. Perkongsian pada malam ni saya fokus kepada aspek set induksi dengan topik formula ion, dan yang kedua berkaitan dengan pembelajaran berasaskan inquiry dengan topik penghabluran garam terlarutkan. Jadi untuk formula kimia, saya dapati bahawa murid menghadapi kesukaran mengingat dan juga menulis formula ion dan formula kimia. Jadi apa yang saya perlu buat? Apa yang perlu saya lakukan? Jadi pada suatu hari itu ilham pun datang. Maka tertulislah lirik lagu kimia saya yang ketiga. Jadi saya gunakan melodi lagu kegemaran golongan remaja. Pada masa itu melodi lagu yang popular adalah melodi lagu Pematah Hati. Jadi saya gunakan lagu formula ion logam ni sebagai set induksi dalam PDPC saya untuk menarik minat dan perhatian murid
Dan yang kedua, untuk mewujudkan satu suasana pembelajaran yang seronok. Tadi doktor pun ada sebut, jadi set induksi kita ni bolehlah kita guna benda-benda yang semula jadi, yang memang ada sekitar saya. Selain daripada tu, kita juga boleh pelbagaikan set induksi kita. Contohnya saya dapati kalau sekali-sekala kita nyanyikan lagu, memang budak enjoy lah, dia orang seronok, tak rasa macam stres. Jadi lagu ni juga saya jadikan sebagai selingan lagu kimia lah untuk murid bila-bila masa. Jadi saya libatkan murid tingkatan 4 lah bersama. Jadi inilah lagu kimia yang saya maksudkan. Lagu ni saya telah rakamkan dengan seorang anak murid saya, iaitu saudara Khairul Adam bin Khairuddin, dan saya ambil melodi lagu Pematah Hati lah, ya. Jadi sebenarnya semalam saya dah cuba buat rakaman dan pagi ni pun dah cuba beberapa kali. Jadi mungkin sebab line tak stabil, jadi macam dia sangkut sikit bila saya tengok balik rakaman tu. Jadi saya fikirkan satu cara alternatif, iaitu saya dah buat satu QR code. Jadi kalau cikgu-cikgu berminat, cikgu boleh scan QR code ni dan dengar. Jadi saya tak akan tunjuk dekat sini lah, ya. So, dan saya sekarang dah share satu link. Saya akan share dekat chat room tu. Kejap lah. Maaf, nampak tak yang saya tu? Kalau tak ada, saya tunjuk balik yang ni, ya. Yang bahagian ni, QR code ni. Jadi, cikgu boleh scan QR code ni untuk lagu tu, sebab semalam kami cuba, dia memang line tak stabil, dia sangkut-sangkut bila video masuk dalam Google Meet ni. Jadi saya guna QR code ni. Lepas tu nanti saya akan share dalam chat room, cikgu boleh dengar kemudian lah. Jadi lagu ni adalah lagu ion logam, khasnya untuk topik formula kimia, jadual berkala unsur ataupun untuk topik redox. Bolehlah digunakan, dan video ni ambil masa lebih kurang 3 minit sahaja. Dan sebenarnya saya pun dah upload video ni dalam YouTube dengan link yang ni lah. Jadi link ni nanti saya akan share kemudian. Ini adalah antara lirik lagu tersebut. Jadi dia melibatkan ion-ion yang bercas satu positif. Lepas tu ion-ion yang bercas 2 positif. Dan juga ion-ion yang bercas 3 positif. Jadi saya dapati bahawa murid memang seronok lah bila kita buat ni sebagai set induksi. Sebab selalu belajar kimia kan, macam berkaitan dengan fakta, sains, formal sangat. Jadi bila kita masuk aja, mainkan lagu, budak macam, lain keadaan dia. Inilah lagu memang saya dah share dalam, boleh upload daripada YouTube. Okay. Jadi saya memang share pada budak, jadi budak bila-bila masa lah kalau dia orang nak dengar, dia orang boleh dengar. Okey, jadi sebenarnya cara ni saya dapatilah dapat membantu murid menghafalkan formula ion tu melalui selingan lirik lagu. Dan saya sebenarnya telah membuat satu ujian pra dan ujian post lah untuk lihat impaknya. Dan perkongsian saya yang kedua iaitu berkaitan dengan aktiviti mengeksperimen dengan topik garam. Jadi saya dapati bahawa murid memang menghadapi kesukaran nak uraikan prosedur dan juga memberikan pemerhatian semasa peperiksaan jika kita tidak melakukan eksperimen. Jadi saya pastikan setiap kali itu saya akan jalankan eksperimen dan berbincang pemerhatian lah dan keputusan eksperimen tu bersama murid. Kecuali masa COVID macam ni, memang saya terpaksa guna
video yang menunjukkan demonstrasi eksperimen tersebut. Jadi bila murid lakukan eksperimen, dia nampak pemerhatian, dia akan ingat dengan lebih berkesan. Jadi contohlah topik garam, inilah hasil-hasil daripada eksperimen anak murid saya. Saya buat kumpulan, dalam satu kumpulan tu lebih kurang 3 atau 4 orang. Jadi selepas mengeksperimen, contohnya ini penyediaan garam terlarutkan, lepas tu murid perlu untuk memanaskan larutan yang terhasil itu sehingga terpu. Jadi lepas dah terpu, jadi murid-murid itu akan tulis dalam selai kertas. Jadi dalam kertas tu akan ditulis nama, tarikh eksperimen dan hasil eksperimen tersebut. Dan kalau kita lihat slide ni, kenapalah bahan tindak balasnya sama, tetapi kenapa saiz hablo yang dihasilkan oleh kumpulan yang berbeza tu, saiz dia pun berbeza. Jadi dalam sini kita lihat bahawa sebelah kiri slide ni hablo dia lebih besar, tapi sebelah kanan ni hablo dia lebih kecil. Jadi dalam masa penghablulan tu kita kena pastikan bahawa pemanasan tu mesti pastikan bahawa api tu kena kecil. Jangan sampai dia mendidih. Tetapi namun ada budak beritahu saya, cikgu dah api ni dah cukup kecil dah. Tapi masih mangkuk, bila panas tu mangkuk larutan dalam mangkuk penyejat tu dia masih lagi nak mendidih. Macam mana pula cikgu? Jadi sebenarnya kalau situasi begini berlaku, saya akan minta budak tu lah sebelum buat eksperimen kena pastikanlah tungku kaki 3 tu. Dia kena tukar kepada yang lebih tinggi sikit lah supaya nanti api tu taklah dekat sangat dengan mangkuk penyejat. Jadi kalau dia panaskan dengan api yang perlahan tak sampai mendidih, memang hasilnya akan lebih cantik. Lepas tu, ini sebenarnya hablo garam yang anak murid hasilkan dalam tahun 2018. Cikgu saya sayang kalau nak buang hablo-hablo garam ni. So saya simpan hasil hablo murid ni dalam beg plastik berzip. Contohnya yang besar dekat satu zip, ikutlah saiz dia. Lepas tu tahun-tahun akan datang, seandainya murid kumpulan lain buat dengan tak begitu cantik, maka saya akan tunjuklah sampel-sampel garam yang dihasilkan oleh senior-senior mereka. Okey, ini pun sama, larutan tepu untuk kalium klorida sejenis garam. Untuk yang kalium klorida tepu ni, dia sebenarnya ambil masa lebih lama. Kalau tadi cikgu tengok tarikhnya 8 September, ini kumpulan lain pula buat yang 9 September. Cikgu jangan buang larutan tepu yang terhasil ni jika hablo dia tidak terbentuk pada keesokan harinya. Jadi dalam selepas masa lebih kurang 20 hari, barulah nampak hablo-hablo garam kalium klorida yang terbentuk oleh anak murid saya tu. Jadi saya dapat perhatikan bahawa anak murid saya memang setiap kali dia masuk makmal, dia letak aja buku dia, alat tulis dia, lepas tu dia memang akan kumpul ke tempat yang tepi meja tu yang dia letak hasil ni. Mereka nak tertunggu-tunggu, bilalah hablo garam tu akan terbentuk cikgu. Maka akhirnya dapatlah hablo garam kalium klorida. Ini saya pack dalam, saya memang letak sana lama sampai 20 Oktober. Dah lama sangat. Awalnya saya buat 8 September, sekarang 20 Oktober tu baru saya pack dalam plastik bag ni. Inilah hasil-hasil garam hablo kalium klorida. Memang berlainan saiz sebab masing-masing buat kan ikut kumpulan tu. Api dia memang berbeza, maka hasilnya pun berbeza lah. Jadi garam sebenarnya perlu masa, setengah garam tu perlu masa lebih sikit untuk menghablo lah. Jadi cikgu-cikgu setakat ni ajalah perkongsian saya untuk hari ini, dan akhirnya saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Dr. Lee yang memberi peluang kepada kami ni untuk buat perkongsian lah. Okey, sekian sahaja perkongsian saya. Okey, terima kasih.
Okey, terima kasih kepada Cikgu Lee YSU di atas pembentangan sebentar tadi. Okey, suka saya ingatkan kepada para pembentang, masa yang diperuntukkan untuk pembentangan hanyalah 10 minit sahaja ya. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada presenter kita yang ketiga, iaitu Cikgu Nur Syahira binti Muhammad Nur. Beliau merupakan guru di SMK Cochrane, Kuala Lumpur, mempunyai pengalaman mengajar subjek kimia selama 11 tahun. Okey, tajuk pembentangan beliau pada malam ini adalah penggunaan teknik salts coloring book dalam tajuk salts kimia tingkatan 4. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan Cikgu Nur Syahira untuk meneruskan sesi pembentangan beliau. Dipersilakan. Cikgu Nur Syahira tak on mic. Okey, minta maaf tadi saya terlupa nak on mic. Okey, terima kasih kepada moderator. Boleh nampak skrin saya tak? Belum. Belum okey. Okey, boleh nampak kan? Okey. Nama saya Nur Syahira binti Muhammad Nur. Saya merupakan guru kimia di SMK Cochrane, Kuala Lumpur. Tajuk saya pada malam ini adalah penggunaan teknik salts coloring book dalam tajuk salts kimia tingkatan 4. Mula-mula sekali saya akan membincangkan tentang penyataan masalah. Selama 11 tahun saya mengajar, saya dapati terdapat ramai pelajar mengalami kesukaran untuk mengingat fakta dalam kimia, terutamanya untuk topik salts. Sebenarnya topik salts ni dia akan keluar dalam paper 2, kertas 2, iaitu dalam bahagian A ataupun bahagian B atau bahagian C. Bahagian A tu soalan struktur, jadi budak ni dia akan tinggalkan saja soalan struktur tu. Kalau untuk bahagian B dengan C tu soalan esei, dia memang tak akan jawab soalan tu. Sebab apa? Sebab memang dia anggap topik salts ni adalah satu topik yang susah untuk dia jawab dan susah untuk dia olah soalan itu sendiri. Okey, hasil tinjauan ringkas guru mendapati bahawa kebanyakan pelajar menganggap topik salts adalah topik yang sukar dan mereka tidak minat terhadap topik ini. Pelajar juga sering bertukar-tukar warna-warna garam. Okey, contohnya kalau saya tanya dalam kelas tu apakah warna garam copper oxide, ada segelintir pelajar, terutamanya pelajar lemah, dia akan jawab warna biru. Sebenarnya warna biru tu color untuk copper sulfate. Color untuk copper oxide tu color hitam. Jadi pelajar lemah lah terutamanya dia akan bertukar-tukar. Dia tak confident dengan jawapan dia. Okey, ini pula merupakan tinjauan literature yang saya buat tentang untuk tajuk saya, iaitu teori mewarna. Okey, yang pertama sekali menurut Weiler 2014, penggunaan warna mampu meningkatkan perkembangan bahasa, iaitu secara verbalisasi. Okey, mengikut kajian ini, bila penggunaan warna dalam PDP, dia akan meningkatkan keyakinan pelajar dan juga kemahiran pelajar untuk berbahasa. Okey, seterusnya kajian dilakukan oleh Divine 2014 mendapati bahawa penggunaan kod warna boleh memberikan pemahaman kepada murid autism. Okey, pekaji ni dia menggunakan murid autism sebagai bahan sampel kajian dia. Okey, apabila dia menggunakan teori mewarna, iaitu aktiviti mewarna dalam kelas, dia dapati bahawa pelajar autism ni dia lebih mengenal objek dan juga lebih memahami fungsi-fungsi objek tersebut. Seterusnya, kajian yang dilakukan oleh Bleacher 2015 menggunakan penggunaan tona warna memberikan impak yang berbeza-beza. Sebagai contoh, kalau color terang, dia memberikan semangat yang lebih kepada murid tersebut. Okey,
Dan saya juga menggunakan teori belajar sambil bermain untuk saya bentangkan dalam kajian saya. Okay, terdapat pelbagai kebaikan mengintegrasikan teknik berwarna di dalam pengajaran sains. Okay, contohnya kalau dalam pengajaran sains ni kita guna didik hibur. Didik hibur ni dia terdiri daripada aktiviti mewarna, melukis, menari, menyanyi. Okay, bila kita implikasikan dalam pengajaran sains, PAK dan O 2015 ni mendapati bahawa pengajaran sains itu akan jadi lebih menarik dan akan lebih berkesan untuk mata pelajaran sains. Okey, seterusnya Haslinda, Lilia dan Zanatun 2015 menyatakan bahawa permainan diintegrasikan dalam aktiviti pengajaran untuk meningkatkan minat dan motivasi kanak-kanak. Dalam kajian Zakiah Muhammad Asy'ari, Azlina Muhammad Qasim dan Yu Tia 2012 mendapati bahawa pendekatan bermain yang berasaskan teori John Piaget menitikberatkan interaksi sesama murid. Seterusnya objektif saya ada dua saja, iaitu untuk meningkatkan kemahiran pelajar saya dalam mengingati warna-warna garam dengan betul, dan seterusnya saya ingin menyemai minat pelajar terhadap topik SALT tingkatan 4. Seperti yang saya bagi tahu tadi, kebanyakannya pelajar, terutamanya pelajar dari kelas yang lemah, dia tidak berminat untuk menjawab soalan yang berkenaan topik SALT ini. Kumpulan sasaran saya terdiri daripada 10 orang pelajar 5 kelas yang mengambil mata pelajaran kimia. Markah TOV kurang daripada 40 ataupun dengan kata lain gagal, dan juga mempunyai asas pengetahuan kimia yang lemah. Okey, 3 kategori ini saya pilih sebagai sampel kajian saya untuk aktiviti colouring book. Okey, jadi idea ni sebenarnya saya dapat daripada aktiviti anak saya. Anak saya dia colour dia kat rumah kan, dia colour. Jadi saya pun terfikir kenapa saya tak gunakan colour ni dalam aktiviti dalam kelas saya, sebab kebanyakan budak di kelas saya yang lemah sikit tu dia kurang ingat tentang colour ni, dia lemah bahagian warna garam tu. Jadi saya fikir okey, saya perlu cuba teknik mewarna ni untuk saya implikasikan dalam kelas waktu PDP. Okey, jadi ini penyelesaian untuk book tentang colouring book saya. Ini beberapa contoh colouring book. Saya ada gambar rama-rama, dan ada gambar kereta, okey, bunga dan juga gambar Winnie the Pooh. Gambar-gambar ni saya ambil dari internet je sebenarnya. Saya saya edit dan saya olah mengikut apa yang saya nak melalui aktiviti saya dalam kelas. Saya just copy and paste daripada internet dan saya edit saja. Dan hasil kerja pelajar saya ada beberapa. Okey, ini untuk pelajar A dan pelajar B serta pelajar C. Okey, pelajar-pelajar ni saya ambil, saya gunakan sebagai sampel di luar kelas lepas waktu PDP, sebab kalau waktu PDP tu tak sempat nak kala-kala budak dia, kadang-kadang dia main kan, jadi saya gunakan waktu setengah jam selepas waktu 1:30 petang, dia orang balik pukul 1:30 petang. Jadi saya panggil 10 orang pelajar ni untuk saya buat aktiviti ni supaya saya dan pelajar lebih fokus untuk aktiviti ni. Okey. Dan akhir sekali adalah impak terhadap pengajaran. Okay, setelah saya buat aktiviti ni, saya dapati pelajar lebih mudah untuk mengingat warna-warna garam dalam topik SALT tingkatan 4. Selain itu, saya dapati pelajar lebih dapat menjawab soalan yang diberikan oleh guru. Soalan-soalan ni saya random saja. Saya dalam kelas tu, sebelum saya mulakan kelas, saya akan tanya dulu pelajar-pelajar yang terlibat ni. Saya akan tanya, okey, contohnya pelajar A, apakah warna garam untuk copper nitrate? Jadi dia boleh jawab. Walaupun kadang-kadang ada tak betul, tapi daripada 10 soalan yang saya bagi tu, kurangnya dia dapat 6 jawapan yang betul berbanding yang sebelum saya guna aktiviti ni. Seterusnya, pelajar juga lebih yakin untuk menjawab soalan topik SOX dan pelajar lebih seronok dan terhibur dengan pendekatan baru ini. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih
kepada Dr. Lee dan juga tim e-didik kerana memberi saya peluang sebagai pembentang malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Cikgu Nur Syahira atas pembentangan beliau sebentar tadi. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada presenter kita yang keempat, iaitu Cikgu Low Si Hun. Okey, beliau merupakan guru bahasa Inggeris di SMK Kunak Sabah. Okey, jauh Okey, tajuk beliau pada hari ini adalah 7 Lines a Kid. Okey, dia punya beliau punya ayat essay writing can be fun and exciting. Okey, jadi maka kita sama-sama mendengar presentation beliau. Jadi saya mempersilakan Cikgu Low Si Hun untuk meneruskan perbentangan beliau. Dipersilakan. Okey, maaf ya, sekejap ya. Share. Baik. Dan yang bawah tu, PowerPoint bawah. Ini? Yes. Okey, sudah. Buat slideshow. Oops. Apa ni? Oh, cuk. Maaf ya, maaf. Ambil line dia. Ada line di tepi sini. You try. Tutup kamera tu. Kamera tutup. Tutup kamera saya tak. Okay. No. Kamera. Okay. Maaf ya tadi. Ya, okey, kami sudah nampak. Nampak sudah. Okey. Minta maaf ya. Okey. Terima kasih Puan Moderator. Selamat malam kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. Saya Low Si Hun dari SMK Kunak, Sabah, dan saya ingin berkongsi bersama 7 Lines a Kid. Jadi kalau kita lihat pada gambar itu, kita nampak dua kid lah yang berbeza. Satu itu hometown dan satu lagi itu adalah shopping. Sebenarnya 7 Lines a Kid ini dibina oleh saya bersama dengan kawan saya Puan Alina Hashim dan Naria Sadi. Okey, baik. Apakah objektifnya untuk menggunakan 7 Lines a Kid ini? Saya sebenarnya menggunakan 7 Lines a Kid ini untuk membantu pelajar saya menulis karangan bahasa Inggeris dengan ayat yang betul dan gramatis. Dan pelajar saya ialah pelajar tingkatan 3 yang sederhana dan lemah. Okey ya? Baik. Semasa saya menggunakan 7 Lines a Kid ini, saya pegang 3 konsep. 100% idea itu datangnya dari murid saya. 100% idea itu dikembangkan oleh pelajar saya. Dan yang paling penting, 100% pembetulan ayat atau kesilapan pelajar dibetulkan oleh pelajar itu sendiri. Baik. Mengapa saya perlu gunakan 7 Lines a Kid ini? Isunya ialah pelajar saya tidak mahir menulis karangan dalam bahasa Inggeris. Mereka takut untuk membuat kesilapan semasa menulis karangan. Murid tiada idea untuk membina ayat. Kesannya semasa kelas, masa PD pembelajaran ialah murid saya menulis karangan yang sangat ringkas. Kadang-kadang 3 ayat, 4 ayat. Atau mereka asyik bertanya kepada saya,
cikgu bagaimana nak tulis ini, bagaimana nak tulis itu. Kemudian akhirnya karangan pelajar itu bukan lagi jadi karangan pelajar tetapi menjadi karangan cikgu Lau. Dan satu lagi, walaupun kita bagi idea kepada pelajar, idea murid itu tidak berkembang. Dan akhirnya kesannya ialah mutu karangan itu teramat rendah. Jadi saya membuat satu pendekatan, saya gunakan 7 Lies A Kid ini. Semasa PC itu, murid saya akan melalui 4 peringkat. Ya, untuk membantu mereka menghasilkan satu karangan yang baik, mereka melalui 4 peringkat ini, iaitu peringkat pertama, membina ayat. Peringkat kedua, membaca. Peringkat ketiga, membuat kerangka karangan. Dan peringkat keempat, menulis karangan penuh. Dan ini dilakukan dalam 1 jam. Ya, baik. Ingin saya berkongsi apa yang berlaku semasa 1 jam itu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, pada skrin itu boleh nampak ada key dan di bawahnya sekali itu ada gambar key di mana di tepinya boleh ditarik keluar. Okey, bila dia boleh tarik keluar, mereka boleh melekat sticky note di situ. Pelajar akan menulis ayat mereka pada sticky notes. Okey, saya nak bagi satu contoh senario. Kelas saya 20 orang pelajar. Okey, apabila kelas saya ada 20 pelajar, maka saya perlu sediakan 20 kit. Dan saya perlu sediakan 20 tajuk kecil. Okey, di mana setiap pelajar akan mendapat 1 kit. Okey, dengan tajuk yang berbeza, contohnya shopping, food, piknik dan fun fair. Nah, semasa sesi itu bermula, saya akan menjadi facilitator dan saya akan memberi arahan saja. Contohnya, pelajar lihat pada kit kamu, lihat pada tajuknya, tajuk kecilnya, dan saya bagi pelajar 1 minit untuk menulis 1 ayat yang lengkap berdasarkan tajuk kecil itu pada sticky notes. Selepas itu, lekatkan sticky notes itu di kit tersebut. Murid saya apabila mendapat arahan begitu, mereka akan mula dengan pantas. Sebab mereka terfikir 1 minit itu sebenarnya teramat suntuk. Selepas 1 minit, saya kata dengan pelajar, sila bagi kit anda kepada kawan anda. Dan mengambil 1 kit daripada kawan anda yang lain. Semasa ini berlaku, mereka akan dapat 1 kit dengan tajuk yang baru dan 1 ayat itu. Di peringkat ini, pelajar itu perlu baca tajuk itu dan pada masa yang sama membetulkan kalau ada kesilapan yang dibuat oleh rakan mereka. Selepas itu, mereka perlu tulis ayat yang kedua. Nah, proses ini akan berulang sehingga setiap kit itu mempunyai 7 ayat. Di mana semua kesilapan yang dilakukan oleh rakan mereka itu dibetulkan. Ya, nah, dan di skrin seterusnya saya bagi satu contoh apa yang berlaku pada kit shopping, di mana murid A menulis 1 ayat, my family went shopping at One Borneo. Pelajar, kemudian kit itu dipindahkan kepada pelajar B. Pelajar B pula menulis, the shopping mall is very big and beautiful. Dan proses ini berlaku sehingga 7 ayat. Ya, baik. Maka di sini habislah peringkat pertama, iaitu menulis ayat. Selepas itu, murid akan masuk ke peringkat kedua, iaitu bacaan. Di peringkat bacaan, kerana ada 20 pelajar, 20 kit,
maka satu kit diperuntukkan kepada setiap pelajar 1 minit, maka 20 kit 20 minit. Pelajar bertukar-tukar kit. Selepas 1 minit, dia baca, dia tukar dengan kawannya dan mendapat kit yang baru, dia baca selama 1 minit dan seterusnya. Selepas 20 minit, maka semua pelajar sepatutnya sudah membaca 20 kit. Pada masa itu juga, saya sebagai guru akan menulis di papan putih semua tajuk-tajuk kecil di papan putih. Selepas aktiviti membaca, mereka akan masuk ke peringkat ketiga, iaitu merangka kerangka karangan. Okey, baik. Saya hanya perlu memberi kepada pelajar saya satu tajuk besar. Contohnya, My Holidays at Kota Kinabalu. Dan saya bagi pelajar saya 3 minit. Berdasarkan tajuk besar itu, pelajar saya melihat tajuk-tajuk kecil di papan putih, cuba fikir tajuk-tajuk kecil yang mana sesuai digunakan untuk tajuk besar itu. Dan sudah tentu, sebagai contoh, mereka boleh pilih shopping, food, piknik, my feelings. Padahal mereka juga boleh tambah lagi, kalau dia tulis my hometown, kemudian dia boleh juga tulis my family, juga boleh. Jadi setiap tajuk kecil ini, pelajar akan buat 7 ayat dalam 1 perenggan. Okey, boleh kan? Nah, selepas mereka membuat kerangka karangan, mereka pergi ke peringkat terakhir, iaitu menulis karangan penuh. Okey. Nah, biasanya 1 jam itu murid tidak dapat habiskan karangan itu. Sebabnya apa? Sebab mereka ada banyak yang mau ditulis. Tetapi proses itu dalam masa sejam itu mereka guna dengan sepenuhnya. Okey, baik. Apakah impak penggunaan kaedah 7 Lines A Kit kepada murid saya dan kepada saya? Saya dapati semasa saya menggunakan 7 Lines A Kit ini, murid saya semua fokus dan berdisiplin. Sebab mereka hanya mempunyai diberi masa yang sangat pendek, seminit untuk menulis, seminit untuk membaca dan sebagainya. Jadi mereka sangat aktif membuat tugasan yang diberi dan mereka tidak buat benda-benda yang selain daripada yang saya suruh. Kedua, murid menulis karangan yang jauh lebih panjang dan berkualiti. Setiap tajuk kecil dikembangkan dengan lebih baik oleh beberapa pelajar. Motivasi mereka meningkat, keyakinan mereka juga meningkat. Murid saya sebenarnya lebih berdikari. Semasa menggunakan 7 Lines Kit, pelajar saya tidak lagi tanya saya, cikgu bagaimana buat ini, bagaimana buat itu. Sebab mereka dibagi tahu, tulislah sesuatu yang mereka tahu. Okey, baik. Satu lagi kesan yang saya lihat pada pelajar saya ialah selepas 2 sesi, iaitu selepas 2 jam, rata-rata pelajar saya memberitahu saya, mereka pecah rekod. Nah, apa rekod yang mereka pecah? Mereka tak pernah tulis karangan yang begitu panjang. Pelajar tingkatan 3 saya, kelas sederhana, boleh menghasilkan karangan sepanjang 2 muka surat, kertas kajang. Bukan itu saja, selepas dia lihat ada beberapa kelemahan dalam karangannya, dia sentiasa minta, cikgu, bagi saya peluang tulis karangan ini semula. Saya mau memperbaiki karangan saya. Benda ini jarang saya perhatikan berlaku sebelum ini. Sebelum saya menggunakan 7 Lines A Kit.
Dan ada satu kes lagi, seorang pelajar saya yang tak pernah menulis karangan, bahkan menjadi bahan ketawa kepada kawan-kawannya. Tetapi selepas menggunakan Seven Line A Kit ini, dia berjaya menulis satu muka surat. Dan kawan-kawan yang lain pula terkejut dan tercabar. Okey, baik. Apa pula kesannya kepada saya? Saya selepas menggunakan Seven Lines A Kit, saya tidak perlu lagi menunggu karangan pelajar. Saya hanya perlu kumpulkan semua kit itu, saya baca kit itu, dan jika saya perhatikan ada kelemahan, ada kesalahan grammar dan tata bahasanya, vocabnya dan sebagainya, saya akan catat dan gunakan itu sebagai bahan pengajaran saya di sesi yang seterusnya. Dan saya boleh katakan bahawa pelajar saya tidak kuasai kemahiran itu kerana semua pelajar tidak membetulkan kesalahan itu. Padahal, dan kadang-kadang pelajar saya pun terkejut. Dia kata, macam mana Cikgu Lau boleh tahu kesalahan mereka padahal belum baca karangan mereka? Mereka terlupa saya sebenarnya membaca Seven Lines A Kit yang mereka buat itu. Okey, dan semasa mengajar itu, saya menjadi fasilitator sepenuhnya, pemudah cara sepenuhnya. Dan kesilapan murid dibetulkan secara umum tanpa sesiapa terasa tersinggung. Ya. Kadang-kadang pelajar saya ketawa tentang kesilapan yang mereka buat. Mengapa mereka boleh ketawa? Sebab kesilapan itu dilakukan oleh semua. Jadi bila mereka ketawa, mereka ketawakan tentang kesilapan itu dan bukan mengketawakan kawan mereka. Okay. Dan saya nampak sebagai seorang guru, satu kesan yang sangat positif daripada penggunaan Seven Lines A Kit ialah murid saya mula yakin boleh lulus ujian penulisan karangan bahasa Inggeris. Okey, baik. Sebenarnya untuk memahami dengan lebih lanjut tentang Seven Lines A Kit ini, rakan saya Puan Helena Hashim dan Naria Sadu ada sediakan satu video. Tapi saya tak akan tunjukkan video itu di sini. Kalau tuan-tuan puan-puan berminat untuk melihat video itu, tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu tulis di YouTube Seven Lines A Kit dan video ini akan tuan-tuan puan akan jumpa video ini. Okey, baik. Saya rasa di sini sudah akhir perkongsian saya. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Lee dan IDD kerana memberi peluang kepada saya berkongsi ilmu. Dan dengan ini saya Lau Sihon dari SMK Kuna mohon mengundurkan diri. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Cikgu Lee. Okay. Link YouTube tadi dah di-sharekan di ruangan chat. Cikgu-cikgu yang berminat untuk nak video boleh tengok. Boleh ambil link dekat ruangan chat. Okey. Seterusnya saya teruskan lagi dengan presenter kita. Okey, yang seterusnya iaitu Cikgu Shanti Krishnan. Beliau merupakan guru di SJKT Ladang Highland, Kelang, Selangor. Pengalaman mengajar beliau adalah selama 13 tahun dan pada malam ini tajuk beliau adalah Eco Reuse Nanotechnology Wastewater Filter. Okey. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan Cikgu Shanti Krishnan untuk meneruskan sesi presentation beliau. Dipersilakan. Thank you to our moderator. Let me share the slide.
Can you hear me? Ya, boleh. A very good evening to everyone. First of all, I would like to deliver my warmest thanks to the organizer team for the great opportunity. Okay, I'm Shanti Krishnan, and this is all about my innovation product details. Okay, today I would like to introduce... One Shanti, you haven't shared your screen. Oh, wait, sorry. Okay. Dr. Lee, can you see my screen? Ada. Okay, yeah. Sorry for the interruption. Okay. I'm Shanti Krishnan, and I would like to share my innovation project. Okay. My project topic is eco-reuse nanotechnology wastewater filter. Ladies and gentlemen, actually, this is my project's issues. Okay, why we came up with this project? According to Bernama News in 2016, Malaysians use more water than people in advanced countries like US, Australia, and same goes to we Malaysians use more water than the recommended level of United Nations. So in addition, according to the Malaysian Domestic Water Consumption Report in 2015, the pie chart shows the average water usage in a household. Water usage for toilets recorded the highest with 26%, and it is followed by for washing machines 22%. So all waste materials, we use waste materials in this product in innovation. One of the ways suggested by our government to save water usage by reducing, recycling and reusing water. So the main objective, why we bring this product, to reuse the grey water from the wash basin for toilet flushing system. That is the main reason. And also to utilize waste materials to develop our eco-reuse nanotechnology wastewater filter. We created a filter. At the same time, we developed eco-reuse nanotechnology wastewater filter, and also to evaluate the eco-reuse nanotechnology wastewater filter by testing the pH test level. Okay, this is the phase 1 where my team had collected the waste material. First of all, the cigarette butts, 60%, and then dried oil palm leaf, 20%, and single-use plastic bags. All this waste material have their own what we call let's say for dried oil palm leaf, it has released methane gas. So we use these 3 materials we collected all the materials, sorted and chopped and grinded before going through the scientific extraction processes. Okay, I go for the next. Okay, this is the treatment of the cigarette butts. First of all, we collected, we cleaned everything, and then we soak with acid, and also we clean the cigarette butts. After that, this is the treatment of the single-use plastic bag. The single-use plastic bags, actually, we collected the single-use plastic bag, which is we use every day, and then we cut it to the small pieces. After that, we clean the single-use plastic bag. Okay. And this is the treatment of the oil palm leaf.
We collect the oil palm leaf from the plantations and then we cut into small pieces and then we chopped and also treated using hydrogen peroxide and boiled for 30 minutes. The water is then filtered and dried for 20 hours and it is then we grind it into fine green composite material. Okay, and then this is the phase 2, the development of the nanofilter. How the nanofilter came from. First of all, of the process, clean single-use plastic bag, then molding of the process, how the green wire mesh and then conditioned cigarette bars become a nanofilter. Actually, this is our product, my team's product, the nanofilter. And then this is the development of the prototype. We use the board and also the aquarium tank for the prototype to test the water. And this is the overview of the project methodology. In phase 1, with collection and chemical treatment and waste material. And in phase 2, how the development of the EcoReuse nanotechnology worked. And in phase 3, the development of the prototype, zinc and toilet flushing system. Okay, from the flushing system and then after the filter, the water, this is the result when we test how safe the water is. It's between the pH test 8 to 9. Okay, this is the bar chart. And then, sorry. Okay, this is the impact of our project. Actually, we use the 3R method, reduce, recycle, and reuse. Reuse and recycle is actually the cigarette butts, single-use plastic bag, and oil palm leaf. And then we actually reduce the water usage, and we have the chance to save cost of the water. And then this filter, actually we plan for the future projects such as gardening, automobile, and also laundry system. And this is the testimonial. Actually, we bring the prototype and also the filter to 2 companies, and then they give us such a good suggestion, and also they encourage us to go for further. Just now I mentioned about this future project, right? So they give some ideas. Why don't you bring this to the automobile and also the laundry services at the same time for the gardening purpose? Thank you very much for the opportunity. Actually, this is my team's innovation information. I hope everyone can get information from the slide and also from my presentation. Thank you, Dr. Lee, and thank you for the team gave the opportunity for me. Okay, terima kasih kepada... Am I very fast? Because I... Okay. Terima kasih kepada Cikgu Shanti atas pembentangan sebentar tadi. Okay, kita teruskan lagi kepada presenter kita yang seterusnya, iaitu Cikgu Nashar Nordina binti Husin. Beliau merupakan guru di SMK Bandar Baru Sungai Buloh, Selangor. Mempunyai pengalaman mengajar kimia selama 12 tahun. Pada hari ini tajuk pembentangan beliau adalah Atom Building Board, ABB. Okey, tanpa membuang masa, saya mempersilakan Cikgu Nashar untuk meneruskan sesi presentation beliau. Dipersilakan.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, boleh dengar suara saya? Boleh dengar suara? Okey, boleh dengar tapi slow sikit lah. Oh, iya ke? Okey, saya harap sampai internet bagus malam ni. Okey, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Nasha Nordina binti Hussein dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh, Selangor. Okey, berkaitan dengan profil diri saya ingin betulkan fakta. Sebenarnya saya mengajar subjek matematik tingkatan 3 dan sains tingkatan 4 di Sungai Buloh, Selangor. Okay, jadi hari ini saya akan bentangkan tajuk pembentangan iaitu atom building block ataupun short term namanya adalah ABB. Okey, saya ingin nyatakan dulu apakah atom building block. Okay, ia merupakan sejenis bahan batu mengajar ataupun BBM yang telah dicipta untuk membantu murid dalam mata pelajaran. Okay, oleh kerana saya mengajar sains, jadi ia juga boleh digunakan untuk mata pelajaran kimia juga. Okay, dia sebenarnya ada 6 kegunaan atom building block ini. Tapi tercetusnya idea saya untuk membina ABB ini kerana pada tahun lepas ketika saya mengajar kelas tambahan untuk ulang kaji dengan pelajar tingkatan 5, saya dapati kebanyakan pelajar dia tidak dapat mengingati bagaimana melukis struktur atom dan juga untuk menentukan isotop bagi satu unsur. Jadi daripada masalah yang saya dapati daripada pelajar, maka terhasillah idea untuk menghasilkan atom building block. Okey, ini adalah struktur binaan atom building block yang di mana saya bina sendiri yang terdiri daripada papan. Saya gunakan 6 keping papan kerana saya bercadang untuk melakukan bahan bantu mengajar ini secara pembelajaran kooperatif. Jadi pada papan ini dinamakan atom building block di mana pada papan ini terdapat rujukan bagi menunjukkan zarah seatom iaitu proton, neutron dan juga elektron. Okay, di bahagian tengah-tengah papan ini adalah menunjukkan struktur atom yang terdiri daripada satu bulatan di bahagian tengah iaitu yang menunjukkan struktur nukleus dan juga di bahagian luar struktur atom ini adalah lingkaran yang dipasang dengan dawai untuk menunjukkan susunan elektron. Jadi untuk penggunaan ABB ini ia digunakan bersama dengan plastisin yang pelbagai warna. Okay, jadi untuk penggunaan building block ini, di sini ada 6 kegunaan. Jadi saya telah pecahkan kepada kegunaan yang tertentu. Jadi pada saat ini adalah binaan bagi penggunaan atom building block untuk pelajar mempelajari zarah seatom bagi suatu unsur di mana pelajar dapat membina aktiviti ini secara hands-on untuk menunjukkan di mana kedudukan proton, elektron dan juga neutron. Dan dalam pada masa yang sama, pelajar dapat membina struktur atom bagi suatu unsur. Okay, bagi tujuan yang ketiga, ia juga penting ini dalam mata pelajaran sains tingkatan 4 mereka belajar tentang isotop. Jadi untuk membina kefahaman tentang isotop juga boleh menggunakan atom building block ini. Jadi dalam isotop pelajar perlu faham apa maksud nombor nukleon, bilangan neutron dan juga bilangan proton. Jadi guru boleh menggunakan atom building block ini untuk menunjukkan ilustrasi tentang maksud nombor nukleon, di manakah terletaknya neutron dan juga bilangan proton. Selain itu, atom building block ini juga boleh digunakan untuk menjelaskan pembentukan ion positif dan negatif. Jadi pelajar menggunakan plastisin untuk membina charge ion negatif dan charge ion positif secara berkumpulan.
Ini adalah aktiviti PDPC penggunaan ABB dan saya dapati daripada dua asalnya saya kegunaan ABB ini didapat menjadi kepada 6 kegunaan. Jadi bagi saya ABB ini sangat bermakna bagi diri saya kerana ia mempunyai impak yang sangat mendalam kepada pelajar. Dan pembinaan atom body board ini saya telah kongsikan di dalam PLC di panitia sains. Jadi saya kongsikan idea saya dan guru-guru di sekolah juga mengambil bahagian untuk mencuba menggunakan atom body board ini. Dan ciptaan atom body board ini telah menarik perhatian daripada syarikat penerbitan untuk mengkomersialkan ciptaan saya ini untuk diterjemahkan kepada bentuk kad kolaborasi, di mana jika binaan asal menggunakan papan, tapi bila dikomersialkan kepada kad kolaborasi menggunakan soft card. Jadi terdapat penjimatan kos di sini. Jadi inilah dia perkongsian saya berkaitan dengan inovasi saya yang bertajuk Atom Body Board, dan saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Puan Lee dan juga tim IDIDIK di atas kesediaan menjemput saya dan memberi peluang kepada saya untuk membentangkan hasil inovasi saya. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada Cikgu Nasyar di atas pembentangan beliau sebentar tadi. Okey, suka saya ingatkan kepada semua warga pendidik yang bersama dengan kami pada malam ini untuk sambil-sambil cikgu dengar, cikgu boleh isi juga Padlet dekat ruangan chat. Okey, boleh komen lebih daripada sekali jadi boleh isi, boleh komen. Okey, seterusnya saya persilakan presenter kita yang seterusnya iaitu Cikgu Saniman binti Sabur. Beliau merupakan guru di SMK Kunak Jaya Sabah. Beliau sudah berkhidmat mengajar kimia selama 24 tahun. Tajuk pembentangan beliau pada hari ini adalah LAGO, Landasan Geografi Tingkatan 6. Okey. Oh, minta maaf, bukan pengalaman mengajar kimia saya tidak tulis ni. Pengalaman mengajar beliau selama 24 tahun Okey, jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan Cikgu Saniman untuk meneruskan sesi presentation beliau. Dipersilakan. Sekejap
Present. Okey ke cikgu? Okay, belum ada punya slide. Macam mana? Slide saya belum nampak. Cikgu tengah presenting screen. Macam hanging ah. Tapi dia macam hang sekejap. Cikgu boleh klik dekat cikgu punya slide. Ya. Sekejap. Boleh kita pergi kepada next presenter dulu? Ya. Okay, next presenter dulu. Kita boleh pergi. Ya. Okey, saya teruskan. Cikgu Sanima hantar PowerPoint dekat saya mungkin. Okay, next presenter dulu. Okey, saya teruskan kepada presenter kita yang seterusnya dan memberi ruang kepada Cikgu Saniman untuk memperbetulkan mungkin ada masalah teknikal. Okey, seterusnya silakan Cikgu Muhammad Fadli bin Mufti. Beliau merupakan guru di SMK Layang-Layang, Keluang Johor. Pengalaman mengajar selama 6 tahun dalam subjek bahasa Inggeris. Okey, dengan itu tajuk beliau pada malam ini adalah Running Man, Fun Yet Challenging. Okey, tanpa membuang masa, saya mempersilakan Cikgu Muhammad Fadli bin Mufti untuk meneruskan presentation beliau. Dipersilakan. Cikgu, mic tak buka ke? Suara tak dengar? Cikgu Muhammad Fadli. Dah nak presentation nampak? Skrin nampak? Tadi dah nampak. Share. Tak dengar suara? Hello. Okey, bagus. Okey, dengar. Okay, sorry. Okey, semula. Right, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good evening everyone. My name is Muhammad Fadli bin Mufti. I'm from Gelugo, Penang. So I'm currently teaching English at SMK Layang-Layang, Keluang Johor. First of all, I would like to thank EDD and Dr. Lee for this golden opportunity. Thank you so much for giving me. All right, so let's have a look. I'll be sharing about Running Man. Okay, so it is a way that I see it as this. Okay, it's a fun yet very challenging classroom activity that involves 4 language skills. Okay, definition. Okay, it's not really a running man actually. Okay, the term, the correct one, comes from the reference book, literature book. It's actually a running dictation. So I put a little bit new term in it so that students know and familiarize with it well. Okay, so basically it's about students are divided into teams. They are put into group dalam kumpulan and complete a relay. So 4 kali 100 kita akan main macam tu dalam kelas. So one member runs to a specific location to read information. And then the member memorizes the information and then runs back to the team and report. Okay? All right, that is the general idea of this Running Man game.
So there are 4 issues, okay, generally speaking. Okay, English topic could be very boring and long words, okay, and students rarely read on their own actually. So if you really refer, how many of them actually really read on your own, okay? Right, next one. Do kids speak English all the time? I don't think so. Even in English class, they do not speak English. Okay, maybe in my school, in my rural school. Okay, right. Next one. English lessons. Sometimes they are very boring, dull, repetitive. The one that we afraid is daunting. That make them demotivated, so then they lose confidence. Okay, this is not we do not want. Okay, we want to counter everything over here. Okay, right. Let's just focus on one. All right. So my focus is to practice the 4 language skills. Okay. Why? Because we got the new syllabus, which is the exam format. So because the exam format asking for the new skill. So we need the reading skill, the writing, the speaking, and the listening. So everything has got to be there. Okay, that's why this game is played. Next one, my burning question. Okay, we have so many vocabulary in the world. So, but I want it to be very specific. Okay, so how can I get my students to learn, memorize, and use specific vocabulary? Okay, nak belajar, ingat dan juga guna specific vocabulary. Okay, in certain answering question, there are certain texts that we need to use. Okay, this is what we do. Okay, start for the teachers, how this activity is conducted. Number 1, everyone. So teachers have to create the materials, prepare the materials. So I did this one. Okay, actually, I did it every year. I changed the material. So this is the latest one. Okay, and then we distribute the material after we form the group. So we form the group. Okay, so we call the leaders. Okay, after we elect the leaders, they come and collect this paper. Okay, this is the main handout. All right, this is the pieces of information. Okay, these pieces of information, which will be pasted like this. Okay, this is a different one that I did. So we paste it on the wall. Okay, the learning can be outside of the class. We take the student outside. Okay, I want it to be in the canteen, so that after that, if the winning team boleh belanja teh tarik ataupun Milo Ice. Okay, and then we can take to the library. Okay, jangan lari library lah, nanti lari, maaf juga. Okay, so we take to the other part. Okay, so the language can be outside of the classroom. Okay, next one. This is the student's part. What they need to do. Okay, the first one. Okay, student need to run to the poster or pasted material, the one I showed. Okay, lari pergi kat situ. Remember what it says. Ingat. Okay, so this one involve reading skills. Reading. Okay, 1, reading. And then after that, remember, run back to the team. Okay, and then the runner will recite back everything. Okay, recite back. So recite requires speaking. So the second skill, speaking. All right, so in the group as well, we got a writer. And then another one in the group, we adjust for the writer to write down exactly what the runner says. Okay, it has to be exactly what the runner says. Okay, because we want to train them to use specific vocabulary. Right, next one. And this is what I add on. Some of the team, I will add on time limit. So they have to cheer for their teammates. So some of the students, they need to catch the breath and you are going to run next. So the other person are going to run next. So it takes time to finish all the materials, okay? So they will be running and coming back, okay? So it's a repetitive process, okay? This is what I did, okay? You see the picture here, the got one animal run and then talk, speak, and write and cheer, okay? This is basically the idea what students will be doing, okay? Right, so this is an example what I have, okay? The first video. See the hand, okay? All right.
Okay, so run, memorize, run back, and report. That is what they do. Okay, so another video I got here. All right, so that basically the idea of this process. Okay, after every group has finished everything, okay, so we will swap between groups, okay, we will swap. So they will be checking, okay, we will check different one. This is where they learn as well. So we give the original fact, so students need to see whether they transfer the information correctly or not, okay. Here they will learn how to see their friend's mistake. This is where they know. Okay. All right. So this is the feedback I got. Okay. I did a sticky note and then asked them to provide me some of the feedback. Okay. I feel tired but good. Okay. Today was tiring. Yeah, it's about running, people. Okay. I also learned. Okay. I didn't notice. I forgot that they are wearing uniform, so that they still have to run using the uniform, but they still enjoy the class. So one of the students. Okay. It is advisable for them to be running during the PJ. If they wear PJ uniform in the morning, that would be the perfect time. Okay. Right, running, tired, running baju kurung like crazy. Okay, some of them, so we can see what they feel actually. So it's hard to memorize. Okay, some of them know, and then we see where they put their level is. Okay, all right. So this is the feedback I got from them. All right. I hope that's it from me. Thank you so much, Edith and Dr. Lee, for this golden opportunity. That's all from me. Assalamualaikum. Stay safe, everyone. Terima kasih Cikgu Fadli di atas presentation beliau sebentar tadi yang sangat membuka mata, yang ceria. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada presenter kita yang seterusnya. Sekejap ya. Okey, iaitu Cikgu Low Mei Ling. Beliau daripada SMK Permata Jaya, Batu Pahat, Johor. Okey, beliau mengajar subjek kimia, mempunyai pengalaman mengajar selama 14 tahun. Tajuk pembentangan beliau pada hari ini ialah Amalan Baik PDPC, do DCD. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan Cikgu Low Mei Ling untuk meneruskan sesi perbentangan beliau. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada pengacara majlis. Okey. Selamat sejahtera kepada semua para hadirin sekalian. Okey. Okey, Doktor boleh nampak skrin saya? Okey, nampak skrin. Okey. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua hadirin sekalian. Saya Cikgu Low Mei Ling dari Sekolah SMK Permata Jaya, Batu Pahat, Negeri Johor. Okey. Pembentangan saya pada hari ini adalah amalan baik yang dijalankan pada PDPC. Okey. Sedikit pembetulan tajuk amalan baik saya adalah DC, iaitu do check. Okay. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sekolah saya SMK Permata Jaya adalah sekolah harian dari luar bandar. So kelas saiz hanya mempunyai satu kelas saja untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, maka dalam kelas tersebut terdapat berbagai aras pelajar, okey, berbagai tahap penguasaan, berbagai tahap pemahaman. Okay, biasanya pelajar cemerlang dia akan menjawab ke semua soalan yang saya beri dalam tempoh masa yang ditetapkan. Malangnya untuk pelajar sederhana atau lemah, mereka
biasanya tidak dapat menjawab ke semua soalannya. Okey, di sini atau keadaan ini atau situasi ini memberikan idea atau mencetuskan idea untuk menjalankan amalan ini. Okey. Pertama, penyataan masalah untuk amalan baik saya. Murid sederhana tingkatan 5. Terutama tingkatan 5 tidak dapat menjawab soalan struktur dan esei kertas 2 kimia dan masa yang ditetapkan. Hasil dapatan daripada amalan baik ini, murid dapat menjawab 6 soalan struktur dalam 1 jam. B, dan murid di sini dapat mengimakkan jawapan dengan serta-merta atau dengan segera. Dan juga murid dapat membuat ulang kaji semula terhadap soalan yang dibuat. Untuk menjalankan amalan baik ini, guru perlu membagikan kelasnya kepada 3 kumpulan, iaitu 1 kumpulan cemerlang, 2 kumpulan harapan, iaitu kumpulan sederhana dan juga lemah. Saya membagikan kepada kumpulan A dan kumpulan B. Dan guru perlu menyediakan set soalan dan skema jawapan yang lengkap. Seperti gambar raja ini. Bagaimana menjalankan amalan baik ini? Untuk kumpulan sasaran ni, untuk kumpulan cemerlang ini, mereka dikenaki menjawab semua soalan. Biasanya, murid cemerlang ini dapat menjawab semua soalan dan masa yang diberikan. Kemudian, murid tersebut akan saling tukar set soalan yang telah dijawab. Lepas tu, mereka akan semak jawapan dan betulkan jawapan kawan atau partner mereka. Dan akhir sekali, mereka akan pulangkan set soalannya dan membuat pembetulan kendiri. Ini untuk kumpulan cemerlang. Bagaimana untuk kumpulan harapan ni? Ini yang saya akan mengaplikasikan DC kat sini. Langkah pertama, do. Murid A dikenaki menjawab soalan 1. Murid B dikenaki menjawab soalan 2. Langkah kedua, setelah selesai menjawab soalan, mereka saling tukar kertas soalan. Murid A akan menanda soalan 2. Murid B akan tanda soalan pertama. Kemudian, soalan dipulangkan kepada owner, kepada tuannya. Manakala, langkah ketiga, do again. Buat lagi, buat semula. Maksudnya, murid A kat sini dikenaki menjawab soalan 2 pula. Murid B akan menjawab soalan pertama. Untuk ingatan tuan-tuan dan puan-puan, tadi dalam seksi cek ini, semak ini, pelajar A dia tanda soalan 2. Maka sekarang pula dia akan menjawab soalan 2 dengan masa yang pendek dan jawapan yang lebih tepat. Dan selain itu, pelajar di sini akan melatih mereka mempunyai keyakinan yang tinggi dan juga mempunyai semangat yang tinggi untuk menjawab soalan yang seterusnya. Langkah ketiga pula, check. Pelajar A atau murid A akan semak soalan 1 yang dijawab oleh pelajar B. Murid B ni pula akan semak semula soalan 2 dan yang dijawab oleh murid A. So di sini pelajar ini dapat membuat ulang kaji semula terhadap soalan yang dibuat. Untuk ingatan tuan-tuan dan puan-puan, murid A ini pada awal sekali langkah pertama ini mereka buat soalan 1 dan sekarang semak soalan 1. So mereka dah ulang semula soalan yang dibuat tadi. Untuk kesimpulan, bagi amalan baik saya iaitu DC. D. D ni do. Murid A menjawab soalan 1 yang dijawab. Murid B menjawab soalan 2. Kemudian mereka tukar. Kedua-dua kumpulan ni tukar. A semak soalan 2 yang dijawab oleh murid B. Murid B ni semak soalan pertama
yang dijawab oleh murid A. Okey. Kemudian soalan tu ditukar lagi. Okey, murid A ni akan jawab soalan 2, murid B akan jawab soalan 1 dengan lebih yakin diri dan dalam masa yang lebih pendek dan jawapan yang lebih tepat dan jitu. Akhir sekali, murid A pula akan semak semula soalan 1 yang dijawab oleh murid B. Murid B pula akan semak semula soalan 2 yang dijawab oleh murid A. Okey, dengan cara ini pelajar dapat semula untuk menyimak dan membuat ulang kaji terhadap soalan yang telah dijawab tadi. Okey. Okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, amalan baik ini bukan sahaja dapat diaplikasikan untuk subjek kimia. Tidak. Okey, ia boleh diaplikasikan kepada mata pelajaran yang mempunyai soalan struktur, berformat struktur dan juga berformat esei. Diharapkan perkongsian saya dapat memberikan sedikit idea kepada para hadirin. Okey. Setakat saja perkongsian saya pada hari ini. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Lee dan juga pihak penganjur e-didik yang memberikan peluang kepada saya untuk membuat sedikit sharing di sini. Sekian saja. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kepada Cikgu Low Mei Ling di atas pembentangan beliau sebentar tadi. Okey, kita teruskan sesi pembentangan kita. Okey, dengan presentation daripada Cikgu Saniman. Okey, dengan Cikgu Saniman sebentar tadi Okey, boleh Cikgu Saniman teruskan? Ya, sekejap. Okey. Okay, terima kasih Puan Moderator tadi. Minta maaf tadi ada masalah teknikal. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Pada malam ini saya akan berbicara tentang amalan PDPC saya lah yang selama ini banyak membantu saya yang saya namakan sebagai lagu 6 Lagu 6 ni sebenarnya adalah akronim bagi perkataan landasan geografi tingkatan 6 Jadi bagaimana sebenarnya tercetusnya ide ini maksudnya kenapa ide ini lahir ide ini lahir sebab saya telah mendapat satu keputusan yang sangat mengejutkan saya iaitu pada tahun 2016 ketika keputusan SPPM Penggal 1 diumumkan. Pelajar saya seramai 17 orang dapat F sehingga kan PNG mata pelajaran saya 0.70 lah. Itu adalah satu rekod yang sangat buruk dan itu sudah tentunya sangat menyedihkan saya lah. Saya kesian dengan pelajar saya dan diri saya sendirilah. Jadi saya pun buat refleksi diri dan saya refleksi dengan pelajar-pelajar saya kenapa boleh demikian. Maka mereka mengatakan bahawa dalam penggal 1 itu tajuk terlampau banyak hendak dihafal, kemudian mereka sendiri kurang menguasai isi pelajaran dan mereka juga mengatakan bahawa soalan yang ditanya selalunya melebihi 2 atau 3 fokus dan sudah tentu ada di antara mereka yang salah tafsir soalan lah. Jadi saya rangkumkan semua ini maka saya pun pikirkan ide saya yang saya katakan sebagai lagu itulah Jadi objektif saya bagaimana saya mau mengajar pelajar saya supaya menguasai isi pelajaran dengan mudah dan melatih pelajar saya menjawab soalan dengan tepat. Maka lahirlah ide yang saya katakan sebagai lagu iaitu landasan geografi tingkatan 6. Sebenarnya lagu ni adalah jadual pun hanya jadual seperti ini Tapi jadual ini
merupakan jadual sukatan pelajaran. Ya. Kenapa di tingkatan 6 sebenarnya sukatan pelajaran sangat penting sebab kita tidak ada buku teks. Ya, jadi sukatan pelajaran itu menjadi rujukan utamalah ya kepada guru dan juga pelajar. Dan pelajar-pelajar memang diwajibkan ada sukatan pelajaran. Ya, mereka copy dan mereka sebagai rujukanlah mereka baca. Dan kebanyakan mereka tidak paham pun ya sukatan itu. Jadi saya berpikir kenapa tidak sukatan pelajaran itu saya jadikan dalam bentuk jadual ya seperti inilah ya jadual. Oleh kerana dia berbentuk jadual, dia ada petak-petak ya. Jadi saya melihat dia seperti landasan ya. Jadi saya namakan dia landasan lah ya. Supaya mereka tidak keluar atau tidak lari daripada apa yang perlu diajar ya. Jadi di sini contohnya saya ambil di sini lago geomorfologi ya. Di bawah tema geomorfologi. Untuk lebih mudah malam ni saya akan lebih banyak cerita tentang geografi penggal 1 lah. Sebenarnya geografi tu ada 3 penggal, dalam 3 penggal tu setiap penggal tu ada 4 tema ya. Jadi ini salah satu tema lah yang kita katakan sebagai tema geomorfologi. Kita juga ada tema atmosfera ya berdasarkan penggal lah. Nama jadual ini lago geomorfologi. Kita lihat di sini ada tajuk-tajuk ya. Ini tajuk-tajuk ini merupakan tajuk dalam tema geomorfologi ya yang sangat banyak. Kemudian saya ada letakkan situ ada proses endogenik, proses eksogenik ya. Jadi saya rangkumkan dalam satu jadual ya. Okey. Jadi bagaimana saya laksanakan benda ini? Okey, pelaksanaannya. Setiap kali masuk tema baru, contohnya ini ya, tema baru iaitu tema geomorfologi, maka saya akan tunjukkan kepada pelajar saya, ya, tunjukkan lago ini. Kemudian pelajar akan catatlah dia buat draft. Kenapa dia buat draft? Sebab nanti dia nak balik rumah dia buat lagu ni dengan cantik lah. Sebab kadang-kadang mereka akan bertanding dan memang pun saya bertandingkan lagu yang paling cantik ya akan dilekatkan ya. Jadi mereka bersemangat untuk mengkreatifkan mereka punya lagu ini ya. Kemudian selepas itu saya akan terangkan dengan ringkas lah. Ya, saya terangkan dengan ringkas setiap petak-petak ini ya, apa maknanya petak-petak ini, kemudian apa kepentingannya ya, kemudian pelajar akan mencatat lah ya di nota mereka lah ya. Okey, pada hari kedua saya akan mula mengajar tajuk yang ada dalam lagu ni lah. Jadi saya akan tunjukkan semula lagu saya ini ya, tunjukkan lagu dan saya akan buat refleksi apa yang telah berlaku semalam ya, yang pelajaran kemarin tu lah. Kemudian saya akan terangkan tajuk pertama. Tajuk pertama saya ambil di ujung ni lah. Kalau kita tengok sini hanyutan benua kan. Okey. Maka saya ajar tajuk hanyutan benua dan dalam pengajaran itu saya akan menekankan kenapa belajar hanyutan benua. Ya, apa itu hanyutan benua? Dan apa kaitannya dengan proses endogenik? Apa kaitannya dengan konfigurasi muka bumi? Ya. Kemudian pelajar akan buat catatan dan catatan itu akan dibuat di dalam kolom ini. Kolom yang pertama ini. Ya. Selepas habis isi pelajaran untuk hanyutan benua, maka kita akan buat latihan. Dan latihan itu akan saya ambil daripada modul transformasi minda. Modul saya ini adalah kompilasi soalan-soalan tahun-tahun lepas lah STPM yang saya kumpul dari tahun 1997 lagi sehingga sekarang lah. Jadi soalan itu saya compile, susun mengikut sukatan lah. Jadi pelajar akan buat latihan yang berkaitan dengan tajuk hanyutan benua. Selepas buat latihan, maka pelajar akan tulis di hadapan kelas, kemudian disemak bersama-sama lah. Selepas itu saya akan rumus. Ya, rumusan saya itu saya tunjuk baliklah lagu ni kan. Saya tunjukkan balik. Ya. Okey. Seterusnya pada hari ketiga. Maksudnya pada hari
ketiga, hari ketiga pengajaran, saya tunjukkan semula lagi lagu ini dan saya buat refleksi. Refleksi saya itu apa yang telah berlaku pelajaran kemarin, iaitu yang hanyutan benua. Ya, okey. Kemudian saya terangkan tajuk kedua. Dan ini juga boleh menjadi sebagai satu kriteria kejayaan ya dalam TS 25 kita diminta untuk buat kriteria kejayaan kan. Jadi ini menjadi kriteria kejayaan kepada pelajar. Kita beritahu okey habis PDPC hari ini pelajar-pelajar mesti tahu contohnya gunung berapi apa maksudnya, apa dia punya proses ya. Okey. Benda ini akan berlangsung macam yang pelajaran yang kedua tadi. Okay, kenapa, apa berkaitan dengan pelajar mencatat, kemudian pelajar buat latihan. Okey, di sini saya tulis latihan silang ya. Latihan silang tu maksudnya kita belajar tajuk gunung berapi, tapi soalan itu kita kaitkan dengan hanyutan benua. Ya, ataupun kita kaitkan dengan konfigurasi. Ataupun kalau kita sudah belajar semua ini, kita akan kaitkan dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Contohnya, bagaimanakah batuan mempengaruhi proses luluh hawa. Itu. Sebab berdasarkan daripada refleksi pelajar kata soalan geografi itu kadang-kadang sehingga 2-3 fokus. Ya, kita belajar tajuk luluh hawa tapi dia soal tentang batuan. Jadi apabila kita ada jadual begini, yang lagu begini, mereka akan nampak ya. Walaupun dia sudah belajar di luluh hawa, tapi dia boleh tengok notanya yang di batuan. Ya. Okey. Ini adalah contoh. Ya, contoh hasil yang telah pelajar buatlah. Ini hasil yang lengkap untuk konfigurasi bentuk muka bumi yang geomorfologi. Ya, mereka sudah buat lengkapkan dari hanyutan benua sehinggalah proses pemendapan di sini. Ya, pelajar saya buat ya. Okey, kemudian ini juga adalah hasil-hasil contoh nota. Ini nota ni dikirim melalui telegram lah kepada saya. Yang dua ni semasa PDPR ini ya. Dan saya melihat bahawa lagu ini memang sangat sesuai juga semasa PDPR ini. Sebab mereka sudah ada landasan, jadi mereka tidak terkeluarlah apabila buat nota secara ringkas ya. Okey. Di sini saya akan tunjukkan pula bahawa lagu saya ini saya juga gunakan kepada pelajar yang mengambil 5 mata pelajaran. Ya, kita tahu dalam SPP kita ada 4 mata pelajaran, tapi pelajar-pelajar boleh ambil 5 mata pelajaran. Tapi mata pelajaran yang kelima itu mereka tidak masuk kelas lah, mereka akan di luar kelas berhubung dengan guru. Jadi saya ada 2 pelajar, ini tahun 2017, ini tahun 2019. Pelajar ini dia ambil ekonomi tapi dia mau juga ambil geografi, jadi dia tidak masuk dalam kelas saya. Jadi saya akan berjumpa mereka di luar kelas atau hujung minggu dan memang saya gunakan sepenuhnya teknik lagu ini untuk mengajar mereka. Ya. Jadi rasanya itu saja perkongsian saya. Ini adalah gambar semasa saya buat sesi PLC dengan rakan daerah Kuna ya. Ada guru-guru dari sekolah SMK Kuna, ada dari SMK Madai, ya, dan dipantai oleh PPD sendirilah. Ini adalah pelajar saya. Jadi rasanya itu saja perkongsian saya. Jadi saya tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Lee dan kepada EDD Malaysia kerana memberi peluang kepada saya untuk membentangkan amalan saya yang saya katakan sebagai lagu ini, dan semoga ia akan memberikan manfaat kepada semua. Ya, sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Cikgu Saniman. Okey, dengan berakhirnya dengan presentation Cikgu Saniman, maknanya berakhirlah kita punya presentation daripada ke-99 presenter kita pada malam ini. Okey, sementara